Kenapa aku cakap homestay ni terbaik di Langkawi? Jom kita tengok. Homestay ni satu rumah harga dia hanya 351 malam. Dia ada 2 unit homestay dan ada parking yang sangat luas lah kalau ramai-ramai. Pintu pagar pun ada dan bertutup pagar dia keliling rumah lah. Bayangkan 300.5 pun ada swimming pool. Lepas tu berkongsi dengan 2 homestay ni lah. Kalau ambil satu tempat ni dah penuh dah kan untuk keluarga kita. Di belakang ada ampayan memang terbaik. Jom kita masuk dekat dalam. Ruang tamu ada sofa, ada TV. Bilik pertama ada katil queen, ada aircon. Bilik kedua ada katil queen, ada aircon. Bilik ketiga ada katil queen dan ada aircon. Bilik keempat ada queen dan juga ada aircon. Yang mantapnya owner ni betul-betul memahami sebab plug dia siap ada tempat letak phone. Ada 2 bilik air dekat dalam rumah ni, toilet bersih dan ada shower. Lepas tu ada mesin basuh lagi. Ada meja makan, jom kita tengok dapur dia. Ada kowe, ada peti ais, ada kelengkapan nak memasak macam ni, ada tong gas, ada juga cutlery semacam ni dan juga ada tempat masak. Cawan, mangkuk, pinggan semua ada. Sebab tu aku cakap kalau datang Langkawi bersama keluarga, kenapa homestay ni berbaloi untuk duduk? Sebab harga dia 300.5 untuk 4 bilik. Bayangkan kita datang sini nak jalan-jalan, jadi kita nak cari tempat yang tidur selesa, ada swimming pool. Ini homestay yang terbaik, Homestay Lizawati di Langkawi.